Kalau sebelum ini tak memohon, boleh memohon lagi ke? Okey, bagi menjawab persoalan ini, saya nak minta bantuan anda untuk save video ini. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda yang mungkin terlepas pandang ataupun terlepas untuk memohon program-program TVET untuk intake Julai 2026. Kerana saya nak kongsikan kepada anda, hanya 3 kategori ini sahaja yang boleh memohon ataupun membuat rayuan pada 8 Jun 2026. Hari ini 5 Jun 2026, hanya tinggal beberapa hari lagi untuk anda membuat rayuan iaitu pada 8 Jun 2026. Hanya 3 kategori ini sahaja yang boleh buat rayuan dan untuk maklumat anda, tempoh rayuan bermula 8 Jun sehingga 30 Jun. Kategori yang pertama adalah kategori mereka yang memohon program-program TVET yang telah mendapat tawaran dalam tempoh 11 hingga 22 Mei. Tetapi mereka tidak klik setuju terima. What? Mereka ini boleh buat rayuan pada 8 Jun. Kategori yang kedua adalah mereka yang tak dapat apa-apa tawaran sehingga 22 Mei tempoh hari dan inilah kategori juga yang boleh buat rayuan. Dan kategori yang terakhir ini adalah kategori mereka yang terlepas memohon program-program TVET pada 1 April sehingga 8 Mei. Mereka boleh buat rayuan ataupun boleh membuat permohonan baru, pendaftaran baru pada 8 Jun 2026. Tetapi seperti mana yang saya ingatkan kepada anda, dalam tempoh rayuan, program-program yang mungkin anda nak mungkin dah tak ada sebab mereka telah memenuhi kapasiti. Mereka yang telah klik setuju tempoh hari telah bersetuju untuk menerima tawaran daripada institusi. Dan semasa anda nak buat rayuan nanti, tolong tengok jumlah kapasiti, tolong tengok info khusus dan paling penting, tengok syarat kelayakan.